kesempatan mengadakan musyawarah agung tahunan kelak sepak takraw 5 kali keempat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah musyawarah kami pada malam ini. Kurniakanlah kepada kami hati yang bersatu, pikiran yang matang, keputusan yang bijaksana untuk memudahkan seluruh urusan yang kami akan bincang nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, mudahkanlah urusan kami pada malam ini daripada awal hingga akhir, ya Allah. Dan tak lupa juga, ya Allah, kami berdoa kepada-Mu dan juga memohon agar Engkau memudahkan segala urusan sahabat kami, Cik Fazli, yang akan menjalankan urusan dia di hospital nanti. Kurniakanlah kesihatan yang baik kepadanya, ketenangan hati, kebijaksanaan dan seterusnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami, jauhkanlah kami dari malapetaka, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, ringankan ujian kepada kami, ya Allah, dan permudahkanlah segalanya. Berkatilah kami, ya Allah. Lagi satu, macam golongan kita ni tak ada masuk kan, jadi golongan adik-adik ni ikutkan kawan. Jadi dia satu bench ni, dia akan pergi yang ramai. Ada 5 orang, 2 orang, 10 orang. Lepas tu seorang tak ada, hilang. Sebab itu yang berlaku kat kelak kita, kan? Dan benda ni berlaku, saya rasa dah lebih 10 generasi on off. Tapi saya sebenarnya cukup orang saya ingat lagi untuk buat nikah, untuk korang juga sebenarnya. Sebab apa? Untuk main petang, percayalah, korang takkan improve. Tubi, nanti tubi tu kita ada 40 PE lebih bola dan ambil kesempatan. Tapi janganlah kata orang naya cik kan. Nah, tubi 4 orang, 5 orang. Lepas tu dah dekat-dekat lagi baru sibuk nak turun. Apa-apa kena istiqomah, kan? Dia tak ada, tanyalah ni. Nanti kita share sikit dengan Abang Hanif dengan Abang Farid ni, kita share sikit apa pandangan orang. Sebab diorang ni dah lima lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ringkas saja malam ni, tidak rasa. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada semua ahli yang dapat hadir pada musyawarah agung tahunan kali ke-4 tahun 2026. Terima kasih. Yang kedua, selamat datang kepada ahli-ahli baru yang mendaftar. Dan yang ketiga, saya harap ahli-ahli yang dapat hadir pada malam ni dapat memberikan tumpuan pada, terutama pada kertas yang disediakan oleh tuan-tuan setiausaha kita, di mana dalam tu ada detail-detail tentang perbelanjaan, rancangan-rancangan aktiviti yang telah kita dan telah kita buat dan rancang. Dan keempatnya, lepas ni insyaAllah kita akan teruskan lagi aktiviti untuk tahun 2006 dan kita akan meeting lagi pada 2020. Wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya selaku bendahari Kelab Sepak Takraw Rindu Hulu Langat membentangkan laporan kewangan pada muka surat 20, kedudukan penata kewangan pada 31/12/2025, di mana kita punya aset kita ni bank lah, kita tidak ada lagi aset tetap yang kita registerkan, cuma kita ada cash. Kepada kita berdasarkan cash yang ada lah. Seterusnya tuan-tuan dan puan, puan tak ada, tuan-tuan sekalian, pada muka surat 21 adalah penata pendapatan dan perbelanjaan sehingga 31 hari bulan 12 2025, terdiri dari macam Ustaz Syarul bagi tahu tadi, bagus setujulah. Kalau CJ waktu mereka masuk penyertaan itu lain. Macam contoh kita buat CJ klinik kan, itu lain. CJ tu tak semua boleh datang, kadang-kadang kita tak dapat datang, dia ada hal. Tak apa, dia ada CJ ahli. CJ ahli tu kena buat. Maknanya yang datang klinik tu dia tak dapat datang, tak apalah. Macam mana kadang-kadang dia ada apa-apa kan. Maknanya mereka semua dah ada CJ ahli. Dan dia ada nombor siri dia, kan. Buatlah nombor siri, contohnya KSTR apa tahu kan, 001 nombor siri dia tu. Mahal tu. Sebab nombor itu nombor ahli kan? Ya, nombor ahli ya. Nombor siri tu betul. Nombor ahli. Nombor ahli tu mahal tu. Balak penting logo. Contoh, macam saya cikgu CJ tu, kalau saya nak, memang dia ada markah. Tapi kita bagi bantuan guru dengan masyarakat. Betul. Kalau yang siapa yang nak, bukan saya cikgu, kalau ada pejabat-pejabat lain yang nak kan, kerajaan dia nak tu, bagi sokongan. Platform teruang mulakan minat
untuk terus pergi ke depan. So pengalaman lain, itu motivasi, satu motivasi lah. So pengalaman, kalau nak kata pengalaman tu macam apa sendiri pun banyak main kejuaraan-kejuaraan luar tadi lah. Tidaklah bermain dari peringkat SPL atau perasaan, tapi banyak main kejuaraan-kejuaraan luar. Kalau mana rasa hari-hari ni rasa tak banyaklah kejuaraan sepak takraw. Sebenarnya setiap minggu kita ada kejuaraan kat mana-mana seluruh Malaysia. So kalau mana-mana yang aktif ni, kalau dapat perhatian daripada sponsor-sponsor luar, insyaAllah diorang akan panggil dan boleh main di mereka sampai nak ke Sabah Sarawak pun diorang akan panggil mereka. So teruskan bermain sepak takraw. Jangan berhenti lah. Seperti pada lapangan ni. Assalamualaikum dan selamat pada hari Dua-dua. ini adalah nama apa? Kawan tu Ali. Orang Malaysia. Orang Malaysia. Orang tu banyak. Boleh tak Ustaz? Muda. Saya ada ni. Saya juga ada. Bola. Partisi